Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Putra VID yang merupakan kad pengenalan maya bagi menggantikan kad fizikal di UPM. Pelbagai aplikasi telah dibangunkan bagi menyokong teras pendigitalan HEPA. Ini selari dengan landasan Hala 7 KPT bagi meningkatkan keupayaan dan ketangkasan mengejar dan mendakap perubahan seperti letusan revolusi industri 4.0, ledakan kecerdasan buatan AI, dan kecanggihan transformasi digital. Taklimat ini mengandungi pengenalan tentang Putra VID, bagaimana untuk muat turun, ciri-ciri Putra VID, menu-menu utama dan sokongan ICT. Putra VID menggantikan kad matrik dan kad staf fizikal dengan pengenalan diri maya yang mengandungi maklumat peribadi dan kod QR yang mudah diakses. Proses utama Putra VID melibatkan penawaran sebagai pelajar atau staf, laporan diri, pengaktifan UPM ID, dan instalasi serta implementasi Putra VID untuk akses penuh ke sistem universiti. Pengguna boleh mengaktifkan UPM ID mereka melalui portal rasmi dan merujuk manual pengguna yang disediakan. Tata cara 1 hingga 3 dalam manual pengguna dimulai dengan menekan butang pendaftaran, melengkapkan maklumat nombor matrik dan kad pengenalan serta masukkan email keselamatan dan nombor telefon. Tata cara 4 hingga 7 memerlukan pengguna menginput kod pengaktifan yang dihantar ke email keselamatan. Tata cara 8 hingga 11 memerlukan pengguna melengkapkan kata laluan baharu dan soalan keselamatan. Tata cara 12 hingga 14 dalam manual pengguna UPM ID merangkumi langkah-langkah akhir untuk pengaktifan dan penggunaan Putra VID. Putra VID boleh dimuat turun melalui laman rasmi atau mobile.upm untuk kemudahan akses. Ciri-ciri Putra VID termasuk paparan maklumat pelajar dan staf serta akses melalui web dan aplikasi mudah alih. Menu login QR dalam Putra VID membolehkan pengguna mengakses portal menggunakan kod QR UPM ID. Menu ikam membolehkan pelajar merekodkan kehadiran ke program-program anjuran kolej, fakulti, dan universiti serta menyelaraskan dengan sistem e-college dan Putra Presence. Menu print card dalam Putra VID membolehkan pengguna mendapatkan salinan PDF kad matrik pelajar atau staf melalui email rasmi. Menu QR Code Change membolehkan pengguna menetapkan semula kod QR mengikut keperluan semasa, memastikan keselamatan dan fleksibiliti dalam penggunaan Putra VID. Menu lain dalam Putra VID seperti tetapan, dasar privasi dan tentang, menawarkan pelbagai fungsi tambahan yang memudahkan pengguna. Putra VID boleh digunakan sebaik mendapat pelepasan atau Y daripada pihak kolej. Bagi pengguna iPhone, anda perlu klik terus pada tetapan VPN dan device management seperti terdapat dalam panduan pengaktifan pengguna di web mobile at UPM. Terima kasih kerana menyertai Taklimat Putra VID. Kami berharap maklumat yang disampaikan membantu anda memahami penggunaan kad pengenalan maya ini di UPM. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, IDEC, juga menyediakan perkhidmatan aduan dan maklum balas melalui pelbagai saluran komunikasi.